Satu-satunya kafe bumi yang freshly baked pastry dia dekat situ. Dan kafe ni juga kafe yang paling famous dekat Luar Gajah. Yang ni saya yakin ramai lagi yang tak tahu. Dia betul-betul dekat depan pejabat pos. Nama dia Mula Coffee. Kedai ni baru sangat, tak sampai setengah tahun lagi. Dan bila tengok menu dia menarik sangat. Untuk menu yang ni nama dia Croffee lah. Dia cromboloni, lepas tu dia ada filling coffee. Lepas tu atas dia ada soft cookies tau. Dia punya lembut, lepas tu dia punya flaky-flaky tu korang kena try. Yang ni satu lagi, pistachio croissant. Dah lah croissant, pistachio pula tu. Yang ni awet-awet sukalah, siap ada filling lagi. Atau yang minat coffee boleh try ni, cookies. Yang ni dia lagi rangut. Dalam dia ada coklat, lepas tu dia senang nak kunyah tau. Dan kalau yang minat itik boleh try yang ni, smoked duck croissant. Smoked duck tu biasalah, bau smoke dia tu kan. Senang cerita, korang try semua tau. Air-air dia banyak dekat sini. Nak coffee ada, non coffee pun ada. Ni Spanish latte baru masuk tau. Dia manis tapi tak semanis caramel lah. Yang suka matcha tapi tak nak pahit boleh try strawberry matcha. Atau kalau non coffee boleh ambil Ocean Fizz dan Fiji Crush. Banyak lagi menu dia orang. Yang penting korang datang dekat Mula Coffee. Yang ni dekat Pekan Lama, betul-betul dekat depan pejabat pos. Dan untuk bulan Ramadan saja operation hour dia pukul 5 sampai pukul 12 malam. Dan bulan Ramadan ni juga dia orang collab dengan Kickstart Cafe. Dia orang jual menu-menu untuk berbuka. You jangan lupa like dan share.